Assalamualaikum geng. Hari ni dah nak cakap sikit pasal sebiji skuter yang akan membuatkan maintenance nampak sangat murah dan sangat rendah. Iaitu sebiji SYM ADX 400TG yang akan datang dalam bulan ni juga. So hampa kena tengok video ni sampai habis. Tapi benda yang membuatkan maintenance hampa akan jadi rendah nanti sebab dia pakai CVT tapi dia pakai chain tau. Dia pakai rantai. Betul tak dia pakai rantai? Dia pakai rantai. Selain tu, motor ADX 400TG ni juga akan jadi SYM yang pertama datang dengan mode off-road. Dan dia bagi multi-link monoshock yang kita tahu memang khas untuk handling dan balancing. So apa nak pakai off-road boleh, apa nak pakai dekat main road pun selesa. Dan ni part yang paling best, SYM dah estimate harga dia bawah daripada 30,000. Hampa rasa macam mana? Harga dia okey tak? Ngam tak? Skuter, rantai, maintenance rendah, harga bawah 30,000. Cuba komen kat bawah. Kalau ada yang dah nak try masuk booking dengan kami, tekan je beg biru dekat bawah tu. Ataupun kalau hampa nak kami roger hampa bila stok dah ada nanti, hampa tekan juga beg biru tu, isi semua detail dan kami akan roger hampa secepat mungkin nanti. Nak minta tolong sikit, like, follow dan share. Until next review. Bye-bye. Assalamualaikum.